Bang, aku pakai broker ni tapi tak boleh withdraw bang. Trader-trader sekarang ni, dia jiwa dia tak kental sangat. So nak menghadap kegilaan gold ni, diorang memerlukan akaun Trader No 7 in action! Are you ready? Hey, 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 hey! Okay, Assalamualaikum guys. So berjumpa kita lagi. So next video, first video aku dah terangkan tentang basic. Walaupun tak fully, tapi aku harap benda tu dapat membantu korang. Sebab aku dah terangkan quite detail. Contohnya macam mana kita nak buat BE, macam mana kita nak buat stop loss apa semua. Okay, korang dah belajar basic. So sekarang macam mana korang nak trade? Macam aku, okay, aku bagi satu contoh lah. Kita nak trade ni, kita memerlukan satu broker. Broker ni bermacam-macam broker ada kat dalam Malaysia ni. Okay, even Malaysia dunia ke, bermacam-macam broker. Contoh yang lebih mudah, broker ni dia macam kenderaan. So tempat trade kita ni adalah highway. So macam mana kita nak trade, macam mana kita nak menggunakan highway, kita akan gunakan broker, which is kenderaan tu. So kita boleh pilih, kita nak pakai Kelisa ke, kita nak pakai Wira ke, nak pakai Lamborghini ke, terpulang pada masing-masing nak pakai broker apa. Untuk yang penting, untuk kita trade tu, untuk kita jalan dekat highway tu, kita kena ada broker. Faham? So kat sini aku akan terangkan sikit beberapa terms, benda yang perlu kau tahu sebelum kau trade. Okay, jom kita tengok sekejap. Okay, cuba kau tengok dekat sini. Sekarang apa yang kau nampak? Okay, ni aku tunjuk akaun aku yang aku ada. Which is broker yang aku pakai. Okay, kalau kau tengok dekat sini, kita ada Kato Prime, kita ada Elevate, kita ada Just Market. Okay, itu antara broker-broker yang aku pakai untuk sekarang, untuk aku trade. Trade ni, kita ada account standard, kita ada account Sen, kita ada account Pro. Macam Kato Prime yang aku pakai, tak ada account Sen. Sebab trader-trader sekarang ni, dia jiwa dia tak kental sangat. So nak menghadap kegilaan gold ni, diorang memerlukan akaun, contohnya macam akaun Sen lah. So macam Kato tak ada akaun Sen, kita boleh pergi ke JM. Macam Elevate pun tak ada akaun Sen. Elevate ni adalah Okta. Untuk trader-trader lama ni, korang tahulah Okta ni memang dah nama besar dah. Daripada dulu-dulu kita dah ada pakai Okta ni. Dah bertahun dah ada bertapak. So macam Okta tu tak ada akaun Sen. Yang ada akaun Sen JM, Fintech. Macam sekarang yang aku guna akaun standard adalah Kato Prime. Kalau korang macam Kato Prime macam best macam nak pakai macam bandam korang boleh je pergi dekat profile aku, ada link untuk korang register. Ini kita masuk bab register. Aku takut korang tak faham sebab newbie ni dah ada broker, kita register, dia orang register, lepas tu dah tak tahu apa nak buat. Okay, macam biasalah, kau register kena isi nama apa semua. Engkau kena verify account tu. Kenapa verify guys? Sebab kenapa kita perlu verify? Broker ni tak nak kita ada manipulate, tak nak kita orang cakap cuci duit. Let's say contoh, engkau depo guna nama lain, kau withdraw nama lain. Itu tak dibenarkan. Memang tak akan lepas kalau kau nak buat withdraw. So after kau register, kau kena verify. Verify tu macam masukkan IC, masukkan lesen untuk proof of address apa semua. Tapi kalau korang tak faham, engkau boleh tanya orang yang IB yang kau follow tu. Kau boleh tanya dia orang, bang ni macam mana kalau korang tak faham. Tapi ni aku dah terangkan sedikit yang memudahkan kerja kau untuk kau register account tu. After kau register, kau verify, apa semua siap, barulah kau boleh buat deposit. Tapi sebelum deposit, kenalah belajar dulu. Jangan risau, next video aku ni, aku akan bagi macam-macam video supaya korang boleh step satu tangga. Tak adalah kau bodoh-bodoh masuk industri trading ni tanpa bekalan. Jangan risau. Sebab lepas ni korang just subscribe aku punya YouTube, kau bell notification. Next video aku ni insya-Allah akan mempermudahkan urusan kau untuk jadi seorang trader. So aku akan terangkan satu persatu, stage by stage. End of the day kau boleh trade sendiri. Tapi macam aku cakap trade ni risiko dia tinggi. Kenapa aku boleh sustain? Itu adalah disebabkan pengalaman aku dan bermacam-macam benda yang aku hadap dalam dunia trading ni. Bukannya hari ni kau belajar, esok kau terus padu. Tidak, tak ada. Kau nak jadi doktor pun 5-6 tahun kau kena belajar baru jadi doktor. Tak ada yang kau masuk college kau terus jadi doktor. Tak, kau kena belajar. Dah belajar pula, kau kena practical pula 6 bulan, 3 bulan. So benda ni lah, kau belajar dan kau buat back test. Jangan risau, insya-Allah setiap minggu nanti aku akan buat back test untuk korang supaya korang boleh tengok apa benda yang kita belajar ni daripada awal sampai ujung ni, apa kita belajar, dan kita akan praktikkan benda tu. Korang just stay tune, jangan lupa subscribe. Okay, so kita berbalik kepada broker tadi tu. Kadang-kadang ada isu yang bang, aku pakai broker ni tapi tak boleh withdraw bang. Kenapa So
kesalahan dia kau kena tengok dulu sama ada itu kesalahan broker ataupun kesalahan daripada kau. Kalau kesalahan tu daripada broker, dah boleh siap-siap lah untuk tinggalkan broker tu. Tapi kalau kesalahan tu daripada kau sendiri, kau kena betulkan. Contohnya macam engkau tak verify akaun kau. Macam dia nak minta verify, dia minta IC, kau pergi upload IC orang lain, engkau register nama engkau, contoh nama engkau apa, Ahmad Tarmizi, alamat apa semua, tiba-tiba nak verify tu engkau pergi upload Mustaqim punya IC. Tak boleh lah. Memang dia tak terima lah. Ni siapa Mustaqim ni? Kau Ahmad Tarmizi ni. Ni Mustaqim siapa ni? Tak boleh. So kena sama. Sebab apa sama? Nanti kalau kau nak withdraw, kau kena pakai bank account kau tau. So kalau kau nak withdraw, dia akan tengok detail tak, benda tu synchronize tak. Okay, nama yang register Ahmad Tarmizi, IC Ahmad Tarmizi, bank account ni Ahmad Tarmizi punya tak. So kalau Ahmad Tarmizi punya bank, barulah broker tu lepaskan. Dan ada juga isu semua dah buat dah Bang Dam ni, nama aku Bang Dam, bank pun bank aku ni aku withdraw 20,000 USD tak lepas. Kat situ pun silap juga. Silap tu bukan silap broker dah lepaskan, tapi silap tu datang daripada kau. Satu, bank account kau. Aku bagi contoh, setiap bulan duit keluar masuk dalam bank account kau bawah RM5,000. Bawah RM5,000 contohlah gaji kau RM1,800, tutam-tutam bantai OT apa semua dapat RM4,000. So keluar masuk dalam bank account kau tu just RM5,000. Tiba-tiba masuk RM100,000. Engkau ingat bank tu musibat tanah ni apa ni? Ni cuci duit ke apa ni? Nampak tak? So solution dia kalau macam ini macam mana Nam? Satu, kita boleh je tukar kepada akaun business, ataupun dua, macam kita boleh guna USDT. Kalau korang faham, kalau tak faham kau kena belajar jugalah pasal USDT ni. Okay, macam mana nak create akaun USDT. So kau boleh je withdrawal ataupun deposit guna USDT. Okay, yang ketiga, kalau macam Maybank, kita ada akaun premier. So kau boleh je pakai akaun premier, sebab akaun premier tu boleh je keluar masuk banyak. So benda tiga tu, faham tak? Tapi kalau kita Bandam, saya tak pandai lah nak buat SSM, saya tak pandai lah guna USDT. So solution dia macam mana? Jangan withdraw selepuk. Ya, aku tahu kau untung 20,000 USD, tapi kau janganlah withdraw selepuk. Kau just hari ni kau withdraw 1,000 USD lo, esok kau withdraw lagi 1,000 USD. Jangan selepuk, sikit-sikit. Kalau broker kau ikut aku, jangan risau, broker tu takkan lari. Dia takkan news tak boleh close lah, withdraw tak lepas lah. Jangan risau, insyaAllah. Selama aku jadi IB ni, broker yang aku bawa semua okey, tak ada masalah. Okay, so korang boleh tengok ni, nampak? Kau tengok dekat skrin ni, nampak tak? Ini broker, antara broker yang aku pakai. So tak ada masalah. Withdrawal pun lepas je, elok je, tak ada je nak ni. So kalau ada apa-apa persoalan tentang broker, korang boleh je komen dekat bawah. Apa masalah kau komen dekat bawah. InsyaAllah aku akan jawab supaya dapat selesaikan masalah kau. Tapi yang penting broker kita kena samalah. Jangan tiba-tiba kau pergi tanya, bang, saya tak boleh withdraw dekat Emirates ni. Apa kena dengan aku pula? Emirates aku tak tahu, aku tak bawa pun broker tu. So kau jangan tanya aku, kau tanya IB yang bawa broker tu. Sebab itu adalah tanggungjawab IB. IB ni adalah introduce broker. So benda tu bertanggungjawab. Tanggungjawab tu dah jatuh dekat dia. So kalau ada apa-apa masalah, kau tanya IB tu. Contoh kalau kau IB tu, kau duduk under aku, broker yang aku bawa, kau pakai, ada masalah, yes, kau boleh direct dengan aku boleh settlekan, jangan risau. So settle bab MT5 ni. Sabar lu, belum habis. Okay, so sekarang tadi awal-awal video aku ada terangkan tentang register broker apa semua, platform MT5. Okay, sekarang kita recap sekejap dalam MT5 punya platform. Okay, sekarang yang kau tengok ni adalah platform MT5. Nampak tak merah atas ni, merah biru ni. Okay, button belah kiri adalah untuk button sell, yang kanan ni lah button untuk buy. Nampak tak tengah-tengah ni? Tengah-tengah ni adalah lot. So pastikan kalau korang nak trade, korang kena tengok dulu lot ni. Takut salah tekan lot, tak pasal-pasal 10 pip MC. Nampak? Sekarang ni kita tengah buka ZAU USD time frame H1. Ini adalah ZAU USD punya chart. Okay, contoh, nampak tak? Sekarang yang kau tengok ni adalah candle. Okay, contoh korang nak tukar time frame. Time frame aku dah terangkan sebelum ni, betul, ada M1 apa semua. So macam mana kita nak tukar time frame? Kau just tekan dekat button tengah, keluar benda bulat ni, nampak tak? M1, M5, M15, M30, H1 tu. Okay, contoh aku nak buka ke M15 punya. Nampak? So dia bertukar candle. Pastikan ini berbentuk candle korang tak ambil lencat. Tengok belah kiri ni, nampak yang paling atas sekali tu, nampak? Candlestick. Jangan ambil lencat. Kalau ambil lencat nanti korang nampak line macam gini je. So kita trade menggunakan candlestick. Okay, contohlah kau nak tarik-tarik macam SNR apa semua. Okay, semua tu ada dekat benda bulat ni. Okay, nampak tak benda yang ni? Okay, kita tekan, nampak? Ambil petak. Itu dia. Tu cara kita nak guna benda tu.
Sama juga kalau kita nak tarik kira pips, kita akan ambil anak panah. Okey, nampak tarik anak panah, nampak tak point dekat atas belah ni? Tu cara nak kira pip dia, senang menggunakan anak panah. Semua benda ada dekat benda bulat ni guys. Tapi ni untuk iPad dengan Android saja. Kalau dekat iPhone korang kena buat manual. Manual tu dia ada dekat atas belah kanan, tak silap aku. Sebab ni aku pakai iPad, so aku tunjuk just iPad saja. Okay, dan kalau kau nak buat colour sama macam aku, korang boleh je pergi dekat sini. Nampak? Yang 1, 2, 3. Okay, tekan. Ini setting aku. Kalau nak tengok colour aku ni, aku just tukar ni je, bar up, bar down, back candle ni je. Colour tu je, 4 colour ni je aku tukar. Okay, kalau kau nak tukar background hitam, boleh dekat tu, kat atas tu custom tu. So colour ni kau akan boleh kalau nak tiru aku, silakan. Rasa apa pun, jangan lupa subscribe, bell notification, okay? Supaya view aku tinggi, subscribe aku naik. Aku nak letak ni lah, silver plate lah dekat belakang tu. Silver plate. Korang bantu lah sikit.